Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kita kali ini, kita akan tengok tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk Al-Makki wal-Madani. Malladhi darasna fil hissati sabiqah. Ini tajuk yang sebelum ini, iaitu tentang asbabun nuzul. Tajuk hari ini kita akan tengok tentang tajuk Makki dan Madani. Kita akan kenal ta'rifnya, kita akan kenal cara-cara untuk tahu jenis-jenis ayat Makki dan Madani. Secara asasnya dalam Al-Quran, dia ada 3 topik yang besar. Yang pertama iaitu tentang akidah, yang kedua tentang hukum hakam, dan yang ketiga tentang kisah-kisah. Ayat-ayat yang fokus kepada akidah dan kisah-kisah, majoritinya dan kebanyakannya adalah ayat-ayat Makkiyah. Manakala ayat-ayat yang cerita tentang hukum hakam, majoritinya dan banyaknya adalah tentang Madaniyah. Okey, so ini basic. So ta'rif Makki dan Madani ni, kalau anda nak faham dia, ta'riful Makki wal Madani, hunaka salah satu aqwal. Ar-ra'yul awwal yaqulu bi anna al-Makki wal Madani huwa bi'tibari zamanin nuzul, iaitu Al-Makki wal Madani ditentukan pada bila ayat Al-Quran tu diturunkan, bila, time. Ar-ra'yu tsani bi'tibari makanin nuzul, dia berdasarkan where, di mana ayat tu turun, ketika mana ayat tu turun, duduk di mana waktu tu. Dan yang ar-ra'yu tsalis adalah bi'tibari al-mukhatib, pada orang yang dipercakapkan itu, adakah orang itu orang Muhajirin ke, orang Ansar ke. So ini adalah 3 pendapat, tetapi pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama. Al-Makki dan Madani adalah ayat yang turun berdasarkan tempoh masa ayat itu turun. Sekiranya benda itu berlaku sebelum hijrah, maka ayat itu adalah Makki, dan sekiranya berlaku selepas hijrah, maka ayat itu adalah Madani. Secara mudahnya begitu. Al-Makki idza nazalat qabla al-hijrah wa illam takun bi Makkah, wal Madani idza nazalat ba'da al-hijrah wa illam takun bil Madinah. Walaupun dia tak turun di Madinah tapi turun selepas hijrah, maka namanya ayat Madani. Walaupun dia turun bukan di Mekah tetapi turun sebelum hijrah, maka nama ayat itu adalah ayat Makki. Ini konsep mudah untuk kita faham. Yang dua lagi ni anda boleh baca sendiri bagaimana. Okey. So, jumlah ayat yang adadus suwar al-Makkiyah wal Madaniyah wal mukhtalaf fiha. Adadus suwar al-Madaniyah 20 suratan. Ayat ini adalah list dia lah. Wa amma as-surah yu'tabar al-Makkiyah wal Makki huwa 82 suratan. Siwa ma dzakarnaha, yang tadi tu kita tak sebut. Okey. Wal mukhtalaf fiha, yang diperkhilafkan, ada khilaf, adalah 12 surah. Kerana ulama tak tepat nak katakan di ini ataupun itu. Antaranya adalah suratul Fatihah, suratul Saf, suratul Qadar, suratul Ikhlas, suratul Ra'du, suratul Taghabun, Al-Bayyinah, Al-Falaq, Ar-Rahman, Al-Mutaffifin, Az-Zalzalah dan An-Nas. Ini khilaf. Tetapi selain daripada ini, kesemua surah ini adalah surah yang telah tahu mana satu Makki dan mana satu Madani. Okey. Al-ayatul Makkiyah fi suwaril Madaniyah wal ayatul Madaniyah fi suwaril Makkiyah. Ada juga keadaan ayat itu ayat Makkiyah tapi turunnya adalah pada dalam surah Madaniyah. Ada juga ayat Madaniyah yang berada pada surah Makkiyah. La yaqsudu wasf surah kaunaha Makkiyah atau Madaniyah anna kullaha nazalat bi Makkah atau Madinah. Kalaulah kita kata surah itu surah Makkiyah, tidak semestinya keseluruhan ayatnya turun di Mekah. Boleh jadi awalnya adalah Mekah dan kebanyakan ayatnya turun di Mekah. Itu maksudnya. Begitu juga apabila ayat itu kita kata adalah surah ini surah Madaniyah, bukanlah maksudnya keseluruhan surah itu Madaniyah. Tak semestinya. Boleh saja jadi surah itu awal dan kebanyakannya adalah ayat yang Madaniyah, tapi ada ayat-ayatnya ayat yang Makkiyah. Tetapi konsepnya begitulah. Suratu Makkiyah illa ayatun kadza wa kadza fa innaha Madaniyah. Macam tu. Selalunya ulama akan sebut surah ini adalah surah Makkiyah kecuali ayat sekian dan sekian, maka dia adalah Madaniyah. Gitu. Okey. Kaifiyatu ma'rifatul Makki wal Madani. Kaifa na'rifu suratu al-Makkiyah wa suratul Madaniyah. Hunaka manhajain.
المنهج الأول هو المنهج السماعي النقلي، هو الذي يستند إلى الرواية الصحيحة عن الصحابة الذين عاصروا الوحي وشاهدوا نزوله، أو عن التابعين نقلوا عن الصحابة وسمعوا عنهم وكيفية نزول الوحي ومواقعه وأحداثه. Manhaj pertama adalah manhaj riwayat, iaitu apa yang didengar daripada sahabat secara sahih, itulah dia riwayat yang kita terima. Kalau sahabat kata ini adalah makkiyah, maka kita terimalah. Maksudnya kita ambil direct daripada naqli. Manhaj kedua adalah al-qiyasi al-ijtihadi. Maksudnya manhaj kedua ni huwa alladhi yustanadu ila khasa'is wa mumayyazat al-makkiyah wal madaniyah. Dia fokus kepada ciri-ciri surah makkiyah dan ciri-ciri ayat-ayat makkiyah dan madaniyah ini. Contohnya, idza warada fi suratil makkiyah ayatun tahmilu tabi'un wa khasa'is suratu madaniyah aw tatadammanu syai'an min hawadithil madaniyah, urifa bi annaha ayatun madaniyah fi suratil makkiyah. Apabila kita baca satu ayat yang berada dalam surah makkiyah, yang bila kita tengok ayat itu ada ciri-ciri madaniyah, ataupun dia membawa cerita-cerita ketika Nabi di Madinah, maka kita tahulah ayat itu adalah ayat madaniyah yang sedang turun di dalam surah makkiyah. Begitu juga kalau kita terbalikkan. Macam itulah konsep dia. Okey? Apakah dawabit? Apakah ciri-ciri surah makkiyah ini? Yang pertama, dawabitus surah al-makkiyah, kullu surah fiha sajadah. Setiap surah yang ada lafaz sajadah dalam Quran, maka surah itu adalah surah makkiyah. Ada berapa lafaz sajadah dalam Quran? Ada berapa? So check lah. Ada berapa lafaz sajadah dalam Quran itu, maka surah itu adalah surah makkiyah. Kullu surah fiha lafzun kalla. Surah yang mana ada perkataan kalla, dia adalah tanda surah itu surah makkiyah. Kullu surah fiha qasasul anbiya wal umamul ghabirah siwal Baqarah wa Ali Imran. Setiap surah yang ada cerita tentang kisah-kisah Nabi dan umat-umat terdahulu, melainkan surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Dia dah bagi kecuali dekat situ. So Al-Baqarah, Ali Imran adalah madaniyah, tetapi selain daripada itu yang cerita pasal benda ni, dia adalah surah makkiyah. Kullu surah fiha qissatu Adam wa Iblis siwal Baqarah. Setiap surah yang ada cerita Nabi Adam dan Iblis kecuali surah Baqarah adalah surah makkiyah. Kullu surah tuftatah bi huruf at-tahajji mislu alif lam mim alif lam ra ha mim illa al-Baqarah wa Ali Imran. So setiap surah yang bermula dengan huruf yang dinamakan huruf muqatta'ah, alif lam mim alif lam ra, maka ini adalah surah makkiyah, kecuali surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Apakah ciri-ciri ayat-ayat makkiyah ini? Yang pertama, dia fokus kepada ad-da'watu ila tauhidi ila Allah wa ibadatillah. Yang kedua, isbatur risalah wal ba's wal jaza. Dia fokus kepada cerita tentang kebenaran risalah, cerita tentang kebangkitan semula kita di hari akhirat dan juga balasan. Zikrul qiyamah wa haulaha. Cerita tentang hari kiamat, cerita tentang syurga neraka, cerita tentang perdebatan orang-orang musyrikin. Ini adalah tanda-tanda surah itu surah makkiyah. Mari kita tengok tanda-tanda ataupun ciri-ciri surah madaniyah. Kullu surah fiha faridatun aw had. Setiap surah yang ada cerita tentang kefarduan sesuatu adalah surah madaniyah. Setiap surah yang fiha mujadalatu ahlul kitab, setiap surah yang ada perdebatan dengan ahlul kitab, dengan Yahudi dan Nasrani, adalah surah madaniyah. Kullu surah fiha dhikrul munafiqin siwal ankabut. Setiap surah yang ada cerita tentang munafik kecuali surah Al-Ankabut adalah surah madaniyah. Kullu surah fiha ayatun jihad. Setiap surah yang ada ayat jihad adalah surah madaniyah. Dan kelebihan dia adalah yang kita tengok kat sini. Mumayyizat al-mawdu' wa khasa'isul uslub, bayanul ibadat. As-suratu al-madaniyah, as-suwarul madaniyah fihi mawdu' anil ibadat wal muamalat wal hudud wa nizamil usrah wal mawaris wa fadilatul jihad wal alaqat ad-duwaliyah fi silmi wal harb wa qawaidul hukmi wa masailut tashri'. So ini adalah antara dia punya tema-tema yang ada dalam surah madaniyah. Apakah kelebihan mengetahui surah makkiyah dan madaniyah?
Yang pertama, al-isti'anatu bihi fi tafsiril Qur'anil Karim. Fa inna ma'rifata mawaqi'an nuzul tusa'idu ala fahmil ayat wa tafsiriha wa tafsiran sahihan. Apabila kita faham ayat itu turun di mana, maka kita boleh faham secara jelas apakah maksud penurunan ini, untuk apa tema dia, apa rasa dia, apa dia punya konsep dia, untuk kita tafsirkan Quran. Yang kedua, tadawwuk asalib al-Quran wal istifadah minha fi uslubid da'wah, untuk kita merasakan uslub-uslub Al-Quran dalam berdakwah kepada Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Wal wuquf ala sirati min khilal al-ayatil Quraniyah, dan untuk kita dapat tahu cerita di sebalik ayat-ayat ini. So ini adalah faedah-faedahnya. So itulah sahaja tajuk untuk kita tengok, tajuk Makki dan Madani. Boleh tengok bahawa Al-Quran ini diturunkan pada dua fatrah, dua tempoh masa yang berbeza. Fatrah Makkiyah, iaitu tempoh masa Mekah selama 13 aman, iaitu selama 13 tahun. Fokusnya adalah kepada at-tauhid wal qasas. Amma al-fatrah al-madaniyah diturunkan selama 10 a'wam, selama 10 tahun, dan fokusnya adalah fil ahkami wat tasyri'at. Itu sahaja. So nanti boleh baca balik, boleh semak balik. Semoga dipermudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi